Esok saya ada event esok. Oh, okey. Taklah heavy shooting apa semua kan? Tak heavy shooting event. Okey lah. Jaga kesihatan. Awak juga makan. Baik. Tapi yang pasal pergi bazar Ramadan tu saya ingat tu. Kami pun ingat. Masa ni lah nak bagi dia macam ni. Korang ni kan bagi lacak sikit orang tu nak tengah penuh mata, nak tengok dia nak cakap apa dengan baju dia tu. Ya, awak cakap apa tadi Syarif, Mak? Dia orang ni Apa? Yang pasal tengok bagi misal pula. Saya tak tahu nak cakap apa. Awak dah lah pakai baju macam tu. Saya dah pakai tudung bunga ni. Kan? Dia orang nak bagi misal, nak bagi apa pula kat saya. Tapi tak apalah. Okey, Galaxy bazar Ramadan. Kan awak cakap pasal bazar Ramadan semalam. Jadi saya cakap saya tak cerewet. Awak cakap awak kata nak pergi bazar Ramadan. Oh ya. Ada cakap? Ada. Semalam. Ada. Kita dengar. Kita ingat. So pergi bazar Ramadan? Dia nak claim lah. Oh ya. Saya dah tahu tak pergi bazar Ramadan. Yes, itu ayatnya. So kena pergi. Boleh. Kan? Boleh. Okay. Yang mana? Kat mana? Tak tahu dia yang dekat dengan awak lah. Oh, okay. Boleh. Okay lah. Pilah. Itu jauh. Itu jauh. Aduh. Astagfirullahalazim. Okay. Yelah, demi janji saya pada awak tu, kita pergilah bazar Ramadan. Walaupun bertahun saya tak pergi. Boleh. Takut saya tak tahu nak pilih makan apa nanti. Takut saya sampai saya kenyang pula. Macam mana? Taklah, boleh insyaAllah. Kan? Puasa mesti lapar kan? Saya Awak jangan pakai baju ni. Awak pergi bazar Ramadan jangan pakai baju ni. Saya mesti nak pakai baju ni. Oh, kenapa? Ini kurta lah. Ramadan kena kurta ke apa ke macam tu baju dia. Dah dapat lasagne Dapat makan dah. Okay. Hai. Hey. Alau. Aduh, ya Allah. Macam Amir tadi dah pesan dah. Senyum jangan senyorok. Okay. Dah. Okay. Okay? Baik. Okay. Simpan baju ni lama sikit lah. Baik. Jangan bagi bosan kan? Tak. Akan bosan. Tak. Baju ni bukan bosan. Baju ni lain. Aduh, ya ampun. Okay. Tu je lah. Okay lah, makan dapur sebelah dah. Baik. Okay. Jaga diri, kesihatan. Awak juga, okay? Baik. Okay. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.